Kena sikit, kena sikit. Sikit lagi, Pian. Kau ni dah lah lambat. Tak menolong pula tu. Alah, aku dah tolong bagi idea kan? Kau tinggal nak buat je. Tinggal nak buat je? Kau cakap macam senang. Pasal ke screwdriver tu? Jumpa tak? Jumpa? Nah. Boleh tak tu, Pian? Siap! Oh! Kan senang je. Pembancuh Koko Minda. Koko 3000! 3 minggu aku buat benda ni. Kau kena present. Uish, tak naklah aku present depan Cikgu Jimmy. Kata kerjasama. Kau bagi idea, aku buatkan. Kau present, aku jadi dummy. Yelah. Baiklah kelas. Saya memperkenalkan Koko 3000. Apa yang anda perlu buat ialah fikirkan sahaja. Biar saya teka. Koko tarik, koko ais, koko panas. Oh, ini muka koko lemon ni. Siap. Wow. Sedapnya koko lemon kuah manis ni. Hebat. Weh, betul lah Miss Cindy baca minda aku. Nama tu. Tak sangka dari lukisan aku ni dah jadi realiti. Nasib baiklah ada kawan yang faham lukisan cakar ayam kau tu. Bagi ayam, ayam pun tak faham.